Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan saudara pengerusi majlis Adinda Lokman, yang saya Adinda tapi bukan anak saya, sebaya dengan anak saya, alhamdulillah kan. Yang saya muliakan juga yang berusaha Tuan Haji Hasrul Nizam bin Syahri, Timbalan Yang di-Ketua MPAJ, Dr. Syafina binti Muhammad, Pegawai Kesihatan Daerah Hulu Langat. Yang tidak lupakan tulang belakang kepada program ini, Dr. Afikah Izati binti Muhammad Fauzi daripada Klinik Astana Medical Ampang, dan ahli-ahli majlis, agensi-agensi yang hadir, yang turut bersama menjayakan penghulu mukim. Kita tengok banyak pengawal-pengawal perubatan, hadirin-hadirat, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang semua. Apa khabar semua? Semua ni nak sihat bersama kan? Alhamdulillah. Saya permulaan ucapan saya ingin merakamkan sekini-sini tahniah. Saya lupa ada orang buat kat sini daripada pilihan kan. Nama tak ditulis, minta maaf tuan ya. Pihak polis sudah ada di sini, dan saya nak merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada khususnya ya, penganjuran bersama daripada pihak Paling Menampang, daripada ofis saya, daripada PPD Hulu Langat, daripada Astana Medical, daripada MPAJ yang telah pun memungkinkan hari ini kita menyantuni rakyat dengan memberi kesihatan percuma kepada anda semua. Alhamdulillah ya, saya bersyukur sangat. Jadi saya juga merakamkan terima kasih kepada semua komiti yang hadir pada petang ini. Saya rasakan ini adalah program kali kedua, tahun kedua yang telah saya mahu yang ini dilaksanakan. Tahun lepas kita buat di Padang, agak panas sikit ya. Tahun ini kita buat di Dewan, dan alhamdulillah Tuan TVB telah pun bisik kat saya. InsyaAllah tahun depan mungkin ada upgrade Dewan ni bagi sejuk sikit. Sebab saya kata kalau ikutkan hati saya ingin memberi khidmat ini 6 bulan sekali percuma kepada rakyat insyaAllah kan. Tetapi kita tengoklah macam mana keadaannya supaya dia dapat dilaksanakan insyaAllah. Jadi hari ini saya yakin bukan sekadar untuk merasmikan satu karnival semata-mata. Hari ini adalah saya ingin menunjukkan bahawa komitmen kita untuk memperkukuhkan gerakan masyarakat yang meletakkan kesihatan sebagai asas yang penting dalam pembangunan manusia. Dalam banyak-banyak perkara kita lihat yang kita nak buat di Malaysia ni, khususnya di Ampang, saya mahu gerakkan satu situasi di mana kita di Ampang ini khususnya memberikan keutamaan kepada kesihatan ya. Pengalaman saya jadi wakil rakyat, mungkin ramai pengamat perubatan di sini, doktor-doktor dan sebagainya. Kita bermula dengan berbincang tentang, saya rasa bersalah kalau saya di Dewan Parlimen memohon untuk memperbanyakkan hospital. Kenapa? Bagi saya itu adalah satu jalan ataupun satu laluan yang hala tuju yang sedikit silap kalau kita nak memperbanyakkan hospital. Hospital ini hanyalah tempat untuk merawat orang yang telah sakit ya. Tetapi bukanlah saya kata saya menolak ya, upgrade sistem hospital dengan baik, itu semua bagus. Tetapi kalau bilangan pesakit bertambah, itu sesuatu yang saya nampak ada tuju yang ada sedikit silap di situ. Sepatutnya kita nak bina adalah masyarakat yang sihat, masyarakat yang faham tentang bagaimana nak menjaga kesihatan peribadi dan menjaga kesihatan keseluruhan, dan akhirnya kesihatan ini tidak menjadi masalah untuk kita kata hidup dengan lebih sejahtera. Itu sepatutnya kan. Lepas tu saya kongsikan semalam, kemarin Parlimen dah habis dah untuk petang ini. Saya kongsikan beberapa data. Contoh, kita bercakap tentang penemuan malnutrition, tentang kesihatan kanak-kanak ya, yang kita nampak banyak kes-kes terbantu. Rupanya kes terbantu ini tidak fokus kepada anak golongan-golongan berpendapatan rendah semata-mata. Duduk di bandar ke, duduk di luar bandar ke, masalahnya ada. Ya, statistik menunjukkan betul-betul telah wujud dan ianya bertambah
agency. Dan saya dapati rupanya ada satu kelompongan approach kita kepada kesihatan kepada anak-anak. Contohnya kita beri contoh je. Daripada ibu mengandung sampailah anak tu lahir, sampai anak tu berumur 18 bulan. Ibu ada kad PIN kan? Kad PIN itu untuk pergi hantar anak dia buat check up dan sebagainya. Nak tengok masalah anak ni kurang zat ke ataupun ada masalah-masalah lain dan sebagainya. Tetapi selepas 18 bulan dan imunisasi yang telah diberikan, dia ada gap umur 6 tahun tak silap saya. Baru ada satu lagi imunisasi, barulah pergi ke jumpa doktor. Kita in between kita hanya pergi kalau kita ada anak kita batuk ke sakit ke baru jumpa doktor. Betul tak? Dan kerajaan sekarang ni berusaha untuk menangani masalah kebatutan ini dengan memberi makanan percuma di sekolah. Betul kan? Anak-anak di sekolah dapat makanan percuma. Tetapi kajian menunjukkan perkembangan anak-anak yang besar adalah sebelum berumur 6 tahun. Jadi bila ada kelompongan daripada 18 bulan hingga berumur 6 tahun itu ataupun 5 tahun, maka di situlah tidak dibuat intervention yang sepatutnya dibuat pada waktu itu. Sepatutnya pemakanan sihat dan sebagainya diberi dalam tempoh seawal mungkin. Ya, itu yang penting. Jadi bila kita kata sekarang ni polisi itu kena diperbetulkan, jangan tunggu anak masuk sekolah ataupun di tadika, bawa semasa ibu mereka selepas 18 tahun ini, kenal pasti anak-anak yang batuk ini untuk diberikan intervention ataupun pencegahan lebih awal. Jadi di situ insya-Allah generasi akan datang, 5 tahun akan datang telah mula tidak ada masalah kebatutan. Indonesia boleh buat, Philippines boleh buat, Thailand boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Jadi kita perbetulkan dasar-dasar ini. Jadi itu peranan, di antara peranan yang saya ada. Berbalik pada isu nak tambah hospital ke tidak dan sebagainya, saya berpandangan, saya pernah bangkit dan berbicarakan tentang bajet peruntukan yang telah ditentukan oleh kerajaan. Saya nampak kat situ tak sampai pun 6% untuk program pencegahan. Ya, jadi kita mendesak supaya tambah program-program pencegahan dan tambah program-program screening macam hari inilah. Kan, hari ini kita tak tahu tahap kesihatan kita. Kalau kita pergi selalunya kena bayar. Tapi hari ini anda dapat dengan percuma, betul tak? Lepas kita balik jangan simpan keputusan tu. Buatlah langkah-langkah untuk kita ambil langkah positif untuk kita nak sihat dan kita perlu jadikan ia satu perkara yang dalam banyak list-list kehidupan kita mesti kita cek untuk kita dapat kesihatan yang baik insya-Allah. Jadi saya harap Ampang ni cukuplah dengan klinik kesihatan yang kita akan upgrade, cukuplah dengan hospital Ampang. Kita tak nak banyak-banyak tapi kita nak lepas ini gaya kita berinteraksi dengan rakyat kita turun ke padang. Saya harap lepas ini kita perbanyakkan volunteer, suka-suka relawan yang kita boleh pergi, ya, pergi santuni rumah ke rumah untuk beri perkhidmatan. Bukan lagi menunggu masyarakat datang, tetapi kita perlu menyantuni. Saya rasa pihak daripada doktor daripada Hulu Langat, PKD ada di sini semua boleh sampaikan hasrat ini supaya kita nak masyarakat tidak berbelanja banyak dan juga tidak menunggu masa yang lebih insya-Allah, kan. Saudara-saudari, datuk-datuk, datin-datin sekalian, saya rasa kesihatan juga berkaitan dengan persekitaran yang kondusif. Ya? Pagi tadi saya bersama dengan PAJ membuat satu program cegah denggi. Ya? Saya rasa sampai bila lah kita ni ada masalah denggi. Ya? Masa macam kes meningkat, ada kematian dan sebagainya, kita selalu reaktif dalam perkara ni, kan? Tetapi persekitaran yang baik ini sebenarnya dah jadi budaya kita, ya. Ya, kita ada pihak-pihak tertentu pastikan kebersihan dan sebagainya, tetapi budaya tu mesti ada daripada dalam diri kita sendiri, kan? Itu adalah satu benda yang saya nak kita wujudkan. Hari ini anda datang untuk dapat perkhidmatan
kesihatan untuk peribadi. Selepas ni jadilah masyarakat yang sensitif. Kalau sungai kotor, ya, kalau tempat sampah yang agak jelek matanya, kalau tidak ada tong sampah yang betul yang disediakan oleh penduduk dan sebagainya, banyak benda yang kita boleh bicarakan bersama supaya persekitaran ini kembali letak di tempat yang betul. Kita nak Ampang ni bersih, Ampang ni kata membudayakan masyarakat yang bersih juga, insyaAllah. Tapi saya nak bagi satu kredit kepada MPAJ, kan? Saya lah wakil rakyat, saya sebelum ni wakil rakyat tempat lain. Saya tak pernah berdepan dengan suasana jalan-jalan raya ataupun kawasan awam yang saya nampak tidak terjaga dengan baik. MPAJ di kawasan Parlimen Ampang je lah, ya. Tapi parlimen lain saya tak tahu, kan? Saya rasa saya kurang dapat komplain, ya, tentang perkara itu. Sebab saya tengok jalan berlubang ke masalah sampah ni kurang sedikit, ataupun kalau ada masanya tak ada langsung, ya, perkara-perkara ini. Sebab saya tahu ianya telah dijalankan dengan baik. Satu, yang keduanya adalah saya tahu masyarakat agak sensitif. Ada je saya dengar, saya dapat tahu aja, terus ada viral ataupun sampailah ke ofis saya laporan-laporan ini, dan tindakan telah diambil dengan baik. Jadi apa pun saya nak teruskan, anda semua teruskan satu budaya ini. Kita nak tengok persekitaran yang kondusif, kita nak udara yang kita segar. Untung kita Ampang ni kita banyak hutan, ya. Kita ada banjaran yang cantik dan sebagainya. Harap-harap udara ini terus kita dapat hirup dengan bersih. Kita nak sungai yang terpelihara dan terpulihara. Kita nak padang-padang permainan yang dapat ditambah baikkan lagi, untuk kita nak rakyat sekitar kita cergas, keluar, aktif, ya. Sebab itu saya ingat sepanjang 4 tahun saya menjadi wakil rakyat, saya telah bekerjasama dengan PAJ. Rasanya hampir 1.5 juta kita gunakan untuk perbaiki. Walaupun banyak lagi tempat-tempat yang belum ada, tetapi kena ada. Dan akhirnya kita nak tempat-tempat makan yang bersih, ya. Kita nak rakyat keluar, budayakan keluar ke rumah, dari rumah, berbasikal, jalan kaki dan sebagainya. Dan itu tugasan kami untuk berbincang dengan pihak tertentu supaya infrastruktur berjalan dengan baik. Seterusnya saya juga ingin mengajak golongan belia. Saya nak bagi kredit kepada golongan belia yang telah bertukar lumbus, yang telah pun digandingkan dengan klinik Astana kita. Ramai betul anak muda yang sebenarnya menolong kita, ya. Bukan itu saja, saya nampak sekarang pun ramai anak-anak muda yang keluar untuk memberikan kesihatan atau tumpuan kepada kesihatan kita dan keluarga. Betul tak? Tahniah kepada anak muda kerana ini adalah cara berfikiran dengan baik. Makan juga, manis kurangkan juga, tapi kesihatan kita jaga, okey? Dan seterusnya saya nak mengajak juga kita mempunyai tabiat tadi saya kata dengan mengamalkan budaya yang sihat. Sebab tu saya juga dah bagi pandangan saya tak tahulah saya nak kena kecam ke tidak. Subsidi gula ini patut dimansuhkan, ya. Biar orang tak makan gula. Sebab saya bincang itu masa saya sembang dalam podcast dengan doktor, di antara punca paling besarnya adalah bermula dengan isu kencing manis, ya. Maknanya konsum kita kepada gula itu tinggi. Jadi sebab tu ramai tak perasan, ramai kata bising tentang YB, makanan sekarang mahal, kan? Kos kehidupan atau benda-benda makan mahal. Sebab anda tak tahu sebenarnya kerajaan telah pun meletakkan satu cukai yang agak signifikan kepada mana-mana produk yang melebihi 4% kandungan gulanya. Ramai tak perasan. Kalau dulu kita beli mungkin air karbonat tu kan, mungkin RM2 lebih. Tiba-tiba RM4 lebih. Saya tak tahulah, saya tak pernah beli kan. Katalah RM4 lebih. Dia mahal sebab cukai tu ada, ya. Kenapa kita buatkan cukai itu? Cukai merokok contohnya, cukai bahan-bahan tembakau, cukai gula. Sebab kita nak supaya kesedaran benda ni mahal sebab dia tidak baik kepada kesihatan kita. Ya, jadi cuba cari alternatif. Banyak lagi benda-benda lain yang boleh menjamin kesihatan kita, yang kita boleh jadikan ianya tabiat kepada kita, insya-Allah. Jadi itu saja, saya nak pesan banyak sangat nanti kan. Saya pun mengisafi, ya, selaku wakil rakyat. Saya pun dah warga emas dah sekarang, ya, umur dah 62 tahun dah, Allah izinkan, baru jadi, ya.
Tak payah ucap selamat hari jadi pada saya, tapi ucapkan panjang umur je dengan sihat insyaAllah kan. Saya dah berumur 62 tahun. Saya selalu cakap dengan anak-anak saya, Alhamdulillah saya sedar tentang kesihatan ni masuk umur baru 40 tahun baru sedar. Kalaulah mama sedar yang kesihatan ini penting dan pemakanan itu mesti dijaga seawal mungkin, mama akan buat awal lagi dulu kan. Dengan kesilapan yang kita tidak orang kata perbetulkan, ia tidak akan lagi berubah dalam kehidupan kita. So apa yang saya nak sebut sini supaya sama-samalah kita jaga kesihatan. Saya nak akhiri dengan merakamkan sekali lagi, selain daripada ucapan terima kasih, saya nak rakamkan ucapan kepada semua. Saya suka tagline itu, Ayo Ampang, sehat itu saya. Okey tak semua lepas ni? Semua orang ada handphone kan? Ambil gambar satu, tag, hashtag Ayo Ampang, hashtag sehat itu saya. Maknanya itu ikrar anda kepada diri anda. Boleh atau tidak? Lepas ni saya nak tengok hashtag tu naik ribu-ribu ya, ribu-ribu. Yang sihat tu kita, yang manfaat nanti juga adalah kita insyaAllah ya. Itu saja daripada saya. Saya sekali lagi minta izin nak bacakan, rakamkan ya, sedikit penghargaan buat saluran buat seluruh warga sistem penjagaan kesihatan ya, baik daripada doktor, jururawat, pembantu perubatan, ahli farmasis, pegawai kesihatan awam, pakar nutrisi, ahli fisioterapi, anggota ambulans, kaki tangan sokongan hospital dan klinik, serta para sukarelawan yang banyak-banyak yang telah pun berkhidmat, berbakti, mencurah tenaga tanpa mempedulikan penat, lelah ataupun waktu. Saya rakamkan pada mereka, walaupun mereka telah pun ya berkhidmat selama ini, saya rasa ucapan jauh di hati mereka. Katalah setiap daripada pemeriksaan ataupun khidmat yang mereka bagi, pasti mereka doakan supaya mereka tak jumpa kita lagi, kerana mereka tak mahu mereka yang berjumpa pesakit-pesakit ini dalam keadaan yang tidak sihat. Mungkin ada doa yang dititipkan untuk mereka. Tetapi untuk seluruh warga Ampang, walaupun tiada ucapan penghargaan ataupun wang ringgit yang saya boleh balas atau mengganjari jasa bakti dan pengabdian diri kita demi menjamin kesihatan rakyat dan peribadi, saya mengharapkan supaya program hari ini menjadi inspirasi untuk kita untuk memulakan kehidupan yang baik demi masa depan kita dan generasi akan datang. Oleh itu, tidak lengkap juga seruan khusus saya buat masyarakat. Ingatlah bahawa tanggungjawab menjaga kesihatan rakyat tidak boleh dipikul semata-mata oleh kerajaan. Hospital ataupun klinik tak mampu untuk menggantikan peranan komuniti dalam memastikan kesihatan kita terjaga. Kan? Kalau dalam banyak-banyak teguran, dalam banyak-banyak cerita di dalam social media, let's us talk about macam mana nak maintain kesihatan yang baik, bagaimana nak menegur benda-benda yang tidak perlu di dalam kehidupan kita. Oleh itu, akhir sekali saya menyeru semua pengunjung untuk memanfaatkan program ini sepenuhnya. Bagi mereka yang tak datang lagi, sila datang. Saya tak tahu vaksin cukup tak? Kita ada banyak. Saya ingat kata atas ni pun ya, semua-semua ni datang, semua menunggu anda untuk di bawah sana untuk mendapat pemeriksaan. Dan ada beberapa vaksin yang penting, terutama untuk warga emas ya, tentang influenza. Kita ada HPV untuk remaja-remaja yang belum berkahwin. Itu juga satu vaksin yang penting untuk menjaga kehidupan, especially kanak-kanak remaja wanita dan kanak-kanak pun sekarang kan, lelaki juga kan. So untuk itu dapatkan khidmatan. So akhirnya insyaAllah saya akan terus bekerjasama dengan pihak PKD, Pejabat Kesihatan Daerah, untuk klinik-klinik kesihatan, klinik-klinik seluruhnya. Dan saya ucapkan sekali lagi, merakamkan penghargaan saya tak terhingga ya, kepada klinik-klinik swasta, terutama Astana, Medical, As-Salam dan semualah yang telah pun terlibat pagi ini dan sepanjang hari ini yang telah memberikan perkhidmatan mereka. Sebelum saya sudahi, saya nak sebut satu je. Baru ni kita luluskan rang undang-undang Profession Social Worker, Profession Pekerja Sosial kan. Kita luluskan rang undang-undang ini sebab saya begitu insafi, kadang-kadang sukarelawan kita ramai, tetapi sukarelawan kita tidak diiktiraf sebagai satu profession yang sebenarnya mereka wajar didapatkan
dapatkan tangga gaji ataupun taraf perkhidmatan yang sewajarnya. Kalau kita doktor, orang pakai ada profession dia, kan? Engineer ada profession dia. Mereka yang terlibat dalam sukarelawan, yang ada pengalaman, yang sebenarnya boleh membantu kita dalam memberi khidmat nasihat kepada kerajaan juga adalah perkara yang penting. Sebab itu insya-Allah saya mengharapkan usaha yang doktor-doktor bagi ataupun semua pengamal perubatan bagi hari ini, kadang-kadang kita selalu fikir tentang masa yang tidak mencukupi, tetapi kita lupa masa itu kadang-kadang tidak memerlukan duit untuk kita keluarkan. Masa itu hanya memerlukan khidmat kita untuk kita keluarkan, insya-Allah, kan? Maknanya mungkin 1 bulan sekali buatlah program perkhidmatan percuma, gandingkan dengan program-program masyarakat yang ada di kawasan setempat. Mudah-mudahan insya-Allah, saya nak tengoklah dekat Hospital Ampang dengan Klinik Kesihatan Ampang, jumlah pesakit-pesakit berkurangan. Boleh kan kita tengok? Boleh tengok tak? Bolehlah tengok statistik tiap tahun nanti. Berkurangan tak pesakit-pesakit di Hospital Ampang? Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada semua yang telah menjayakan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Semoga jom ayo Ampang sihat. Sihat itu adalah saya. Dengan rahmat bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Karnival Kesihatan pada hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Diminta yang berhormat untuk kekal di atas pentas dan